Kita adalah rakyat Malaysia. Bila selepas merdeka diterima atau sebelum merdeka diterima orang India, orang Tionghoa dan orang lain sebagai rakyat, pemegang kad pengenalan, mereka adalah di bawah naungan Yang di-Pertuan Agong dan Perlembagaan Malaysia. Tak boleh dah kita kata orang Cina ada negara Cina, orang India ada negara India, orang Melayu hanya di sini sahaja. Tak boleh. Sebab bila dia menjadi rakyat, pemegang kad dalam biru, dia adalah rakyat Melaya, kemudiannya rakyat Malaysia. Cuma dalam perlembagaan ada perkara-perkara melindungi hak istimewa orang Melayu dan Bumiputra. Ini terjamin dalam perlembagaan. Bahasa, agama, hak-hak dalam menjadi pegawai, dan beberapa perkara yang lain yang tak perlu saya ulang. Orang India, orang Cina yang menjadi rakyat, mereka rakyat Malaysia. Bukan mereka rakyat lain negara lagi. Kalau nak beri peruntukan lebih kepada Bumiputra, itu orang India, orang Tionghoa dan masyarakat lain faham. Pahaman far right, ekstrim kanan ini berbahaya. Bila kita bercakap, kita mesti bersifat global. Jangan lupa, di England, orang daripada India sampai jadi Perdana Menteri, Rishi Sunak. Jangan lupa, di United Kingdom sekarang, Datuk Bandar London Sadiq Khan yang bapaknya daripada Pakistan. Jangan lupa, Mamdani menang Mayor New York. Dia juga berasal separuh India. Bila kita bercakap soal far right, terlalu ekstrim kanan, artinya kita seolah-olah menggalakkan orang Eropah, orang England, kita cakap bahawa hanya white hak mereka, yaitu white supremacy. Ini yang dibuat oleh Donald Trump. Kalau kita amalkan hal itu, hadirin sekalian, maka ia melahirkan politik yang tidak harmoni. Oleh itu, kita nak wujudkan keharmonian. Keharmonian ini boleh dicapai dengan lebih hebat dan cepat melalui kemenangan Pakatan Harapan di Negeri Sembilan ini.